Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Kita jumpa lagi dalam episod ke-6 cabaran 30 hari motivasi dari pengetua AI. Tentunya kamu semua rasa seronok sebab pengetua hadir lagi menemani kamu semua. Kalau belum salam rakan sejantina hari ini, cepat ucapkan, awak hebat hari ini. Hari ini pengetua nak bercakap tentang satu perkara yang sangat penting, iaitu fokus semasa PDPC. Dalam kelas, tumpukan sepenuh perhatian kepada guru yang sedang mengajar. Jangan biarkan fikiran kamu melayang ke tempat lain. Jangan risaukan telefon, permainan atau hal luar sekolah. Ilmu itu datang kepada orang yang bersedia untuk menerima. Bila kamu duduk dalam kelas, dengar betul-betul, catat perkara penting dan jangan malu bertanya. Kadang-kadang satu soalan kecil boleh membuka pintu kefahaman yang besar. Fokus juga bermaksud menghormati guru dan rakan sekelas. Bila orang lain bercakap, kita dengar. Bila guru menerangkan, kita pandang muka guru, bukan pandang keluar tingkap. Ingat anak-anak semua, fokus bukan hanya tentang menumpu mata dan telinga, tapi juga tentang menumpu hati dan niat. Belajar kerana ingin jadi insan yang berguna, bukan semata-mata untuk markah peperiksaan. Pengetua percaya, siapa yang boleh fokus dalam kelas, dia juga boleh fokus dalam kehidupan. Dan orang yang fokus, dialah yang akan berjaya. Jadi hari ini, bila kamu duduk di dalam kelas, cuba katakan pada diri sendiri, aku hadir dengan hati, aku belajar dengan sepenuh jiwa. InsyaAllah kejayaan pasti menanti di hadapan.